Soalan 7. Alright, kita dah masuk vektor. Okey, diberi bahawa vektor U apa, vektor V apa, and dia dah bagi A, B, C. Okay, this is the column form. Okay, find U. Kalau U tu dia dah bagi tahu dah B minus A. Tak ambil B ni, minuskan A. B minus A. Kamu tunjuk dulu proses dia. B minus A. Ni macam matrix lah. Kita akan dapat 2, 3. Alright, next. Alright, so next, okay, C. Nak cari V kan? Okay, V. C minus B. Masukkan C minus B. Okay, kita akan dapat M minus 5 negative 4. Right? Okay, so, okay, dia kata begini. If U is parallel to V. Okay, kalau U selari dengan V. Ingat, kalau selari kena ada constraint ataupun selalunya kita menggunakan tanda lambda. Dia tak kisah pun pakai apa. Okay, apa-apa huruf kecuali ada huruf yang berada kat dalam soalan tak boleh gunalah. Lambda boleh. Okay, kalau cikgu guna lambda. Okay, so daripada lambda, okay, apa U kita tadi? Gantikan. Apa V kita gantikan. So, kita darab. Okay, kita nak cari value of N kan. Okay, disebabkan dia parallel, kalau kita compare for the term of X dengan Y, nilai lambda sama sebab dia parallel. Jadi, cikgu darabkan ni dulu, term X. 2 masuk term X, lambda darab M tolak 5. Macam ni. So, term Y pula, 3 dengan negatif 4 akan dapat begini. So, automatically we can get the value of lambda from the term Y. Okay, negative 3 over 4. So, kita bolehlah cari M because we already get the value of lambda. Substitute here. Okay guys. Okay, darab satu persatu. Okay, 4 ni cikgu darab kedua sana. Jadi 8. Okay, jadi hilanglah pecahan kan. So, cari satu persatu. Tengok cikgu kumpulkan dulu. Okay, jangan tamak sangat cepat-cepat nak buat. Slow-slow buat working step untuk mengelakkan kesilapan. Dan kita dapat M sama dengan 7 over 3. Yay! Next, Zaz. Alright, so, hence, okay, find the magnitude U is to magnitude V. Okay, cari magnitude U is to magnitude V. Okay, so this is U. Okay, this is V. Dah dapat kan? V. Kita gantikan balik value M tadi. So, kita cari magnitude pula. Okay? Magnitude pula. Alright, this is magnitude of U. Jangan lupa this is formula of magnitude. Kita dapat 13. V pula. Okay, ni. Alright, jadi untuk pengetahuan kamu, ini kita gantikanlah magnitude dia apa, ni magnitude dia apa. So, untuk pengetahuan kamu, apa nama dia ni? Ratio ni sebenarnya fraction. Kita tukarkanlah. Kalau magnitude U is to magnitude V, that mean U over V. Sama juga kalau dengan nilai magnitude ni. Terbalikkan. So, cert dengan cert. Okay, kita boleh gabungkan. That mean kita boleh bahagikan 13 bahagi 208/9. Masuk je dalam kalkulator. Dapat 9/16. Dan kita boleh buat square root. Dapat 3 over 4. Yay! Zaz. Kita tukarkan balik dalam bentuk ratio. Sebab soalan nak dalam bentuk ratio kan? Alright. Zaz. Soalan 8.